Nak ada simpanan 1 juta, ramai rasa mustahil. Tapi sebenarnya kita tak perlu pun tunggu gaji besar. Sebab rahsianya ada pada cara kita menyimpan. Okey, kebanyakan orang rasa nak ada 1 juta mesti kena ada gaji yang tinggi, kena ada bisnes besar, kena tunggu tua baru boleh kaya. Tapi realitinya, ramai kerja bertahun-tahun, duit tetap bocor. Bukan sebab tak pandai cari duit, tapi sebab tak pandai nak menyimpan. Hari ini harga 1 kilogram sekitar RM600,000. Dengan kenaikan purata 10% setahun, dalam 10 tahun nilai dia akan cecah RM1 juta. Maksudnya, siapa yang konsisten simpan emas, dia bukan sekadar kumpul gram demi gram, tapi dia kunci nilai kekayaan daripada terus bocor. Kalau tuan-puan ada bajet sekitar RM5,000 sebulan, kita boleh capai 1 juta dalam masa 10 tahun. Kalau bajet RM1,500 sebulan, tuan-puan boleh capai 1 juta dalam masa 20 tahun. Kalau bajet kita RM550 sebulan, kita boleh capai 1 juta dalam masa 30 tahun. Dan kalaulah kita bajet ada cuma RM200 sebulan, dalam masa 40 tahun, tetap akan capai 1 juta yang pertama. Nampak tak? Ini bukan soal gaji besar, ini soal tabiat kita konsisten menyimpan. Mulakan sekarang dengan 1 gram, insyaAllah akan jadi 1 kilogram satu hari nanti. 1 kilogram emas ini bukanlah sekadar logam, tapi ia tiket untuk kita capai simpanan 1 juta yang pertama. Bagi mereka yang berminat untuk mulakan tabungan emas, boleh isi borang siap dekat bawah tu, ataupun tonton video Fiza di pin untuk cara mulakan simpan emas. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.